Assalamualaikum. Nama saya Fataliah Nur Azidah binti Rahman. Asal daripada negeri Sabah tapi lahir dekat Pahang. Assalamualaikum. Nama saya Damia Zahra. Saya berasal dari Kelantan. Atau sekolah SMP Pelabuhan. Adik. Kadang-kadang setiap tahun kalau ada camp, saya masuk sebab biasanya masuk camp kena buat kawan baru, lepas tu kerjasama, tolong, macam-macam lah. Oh, kalau aktiviti yang paling saya tengah excited lah. Saya excited nak buat ialah jungle trekking dengan lagi satu. Yang halangan tu. Sama lah tu. Aktiviti yang saya tengah tunggu sekarang ni malah bakat naik walk. Lepas tu je. Sebab naik walk tu kadang-kadang mencabar. Saya suka benda yang memang cabar. Nak try. Best. Kalau saya suka nak walk sebab saya suka dengar orang jerit. Ada. Nampak. Tadi masa Akif tiba-tiba apa. Semua diam. Lepas tu semua pun diam. Lepas tu semua pun dengar cakap dia. Dia tengah explain nak macam mana. Tak ada. Masa sebelum mulakan masakan rimba tu, saya suka lah cara akak tu jerit. Lepas tu beritahu bagi order lah, suruh lain kat belakang-belakang tu biasa tak bagi perhatian. Lepas tu biasalah kan. Lepas tu akak tu bagi arahan suruh diam. Dia macam buat tu buat ni. Lepas tu dia dengar. Saya pun rasa macam sedar sikit. Tenang. Ada rasa macam tu sampai ada sebab bila tak nampak mak ayah tu kan dah normal. Tolong aku. Tolong aku. Suasana camping ni indah. Tengok je dah rasa macam healing dekat sini dengan family. Pantai-pantai tu. Makanan pun sedap. Macam lah banyak benda kat belakang ni. Tengok macam banyak video.